Okey, kita tahu bahawa isu pengusaha lori dan pemandu lori begitu berleluasa kerana kebanyakan pemandu lori dan pengusaha lori jadi mangsa kepada agensi kerajaan di bawah Kementerian Pengangkutan. Okey, contohnya orang ramai yang membuat spekulasi bahawa kadang-kadang Antoni ini dia baik, dia puji. Yang bodai-bodai itu you bodai lah, lantar lah, kita tak kisah. Tapi fakta memang fakta. Kita akur kepada pencipta alam semula jadi. Yang benar kita kata benar. Yang tak benar kita jangan mengaku benar. Okey? Yang kita tak setuju ialah, tengok ini satu contoh. Ini mangsa daripada JPJ lah. You tengok. Ini Karak Station Ini daripada JPJ tahu. Bukan saya keluar mana-mana calang-calang dia. Ini Jabatan Pengangkutan Jalan dia keluar. Timbang. Timbang kita tengok sini kosong Lebihan berat bawah BDM. Dia tunjukkan kosong hari yang sama. JPJ tahan dekat timbang kapet Maran. Hari yang sama, kenderaan yang sama. Sana dia lari timbang muatan lebih 7,500. Ini Antoni nak jawab macam mana? Kita minta yang Menteri Mangkuk itu sekarang jawab. Itulah kita pertikaikan. Kita bukan menyokong orang mati ke orang langgar mati. Kita pun tak suka. Kalau keluarga saya jadi mangsa, saya pun menangis. Siapa pun tak suka yang mati melanggar tu, kita pun tak setuju. Kita pun tak setuju lori bawa lebih muatan. Tapi yang terpertikai, tengok kalau dia bagi pengangkutan, dia bagi Kalau pengangkutan selama ini dia boleh bawa semua kategori apa pengangkutan dia boleh bawa. Sekarang satu lori untuk satu permit. Kalau dia bawa pertanian, dia boleh semua pertanian dia boleh bawa kan. Tapi Mangkuk punya menteri dia cakap kalau jagung juga dia kena bawa. So owner itu kena beli berapa permit dia kena ambil, berapa lori dia kena pakai otak lah ni. Itulah yang kita pertikaikan. Kita bukan sengaja nak buang masa buat demo sana demo sini pertikaikan. Kita tak suka. Saya pun ada banyak kerja sebagai aktivis sosial. Saya ambil ini sebagai iktibar untuk siapa, untuk menyuarakan hak mereka. Kita tak kira bangsa. Banyak pemandu dan pengusaha lori adalah di kalangan orang Melayu dan orang India dan orang Cina. Hari itu kita tengok demo, semua bangsa pun ada juga. So Antoni Loh, kalau you tak boleh buat, you resign lah. Senang saja letak jawatan bagi orang yang lebih pintar, yang ada otak. Bagi dia jawatan. 4 jenis lah. Ini semua pertanian kan. Tapi dia tak boleh bawa. You kena jagung suja. You tak boleh bawa kelapa sawit. Okey. Lain benda itu juga. So pertanian kalau apa maknanya, dia tahu bahasa Melayu ke tak faham? Itulah kita kata. Jangan lain kali pakai lutut. Pakai otak kalau dia cerdik. Kalau kena semua bawa. Dulu tak ada. Tengok negara Thailand. Isu lori tidak ada. Negara ekonomi baik. Makin hari makin baik. Sekarang semua tak ada problem. Sini pula macam-macam problem yang kita harus sentiasa mengajar mereka itu. Oleh kerana mereka bukan cendekiawan, kita bagi 27 resolusi. Sampai hari ini dia belum jawab. Kita bukan cakap, kita bukan ugut dia. Kita cakap kita bagi 48 jam. Sebab you menteri, you agensi you banyak. Semua makan gaji buta. You bacalah 27 resolusi, you jawablah dalam 48 jam. Ini hang duduk dekat Sabah buat apa? Cabut rambut ke? You kena duduk, you kena jawab. Orang Seri Merana, pemandu lori setiap hari kena bayar saman. Ini pula dia orang putar belik. Yang kita mempertikaikan saman itu bukan semua macam masa Tun Badal. Dia bagi kelonggaran, bermahaf-mahafan. Ya tengok, kita ada zahir, mahaf, zahir dan batin. So sebagai insan yang mulia, sebagai Perdana Menteri masa itu, dia kata pemandu lori, pengusaha lori dia susah sangat. Okey, kita bagi satu kali ampun mahaf. Saman dibatalkan. Kalau you tak boleh saman itu tidak boleh batalkan. Okey, kalau GDL, kononnya seorang pemandu lori dia adalah masalah saman lori lah. Dia tidak bayar. Maka kalau GDL dibatalkan, dapat ini pula lesen B2, lesen D, itu semua dibatalkan. Macam manakah dia akan mencari makan rezeki dia? Dia ada keluarga.
Nak jual rambutan pun tak boleh, nak jual nasi lemak pun tak boleh. So dia kena samun ke? Kerajaan ini mendesak supaya dia menjalankan jenayah. Itu yang kita tanya kepada Menteri Mangkuk ini. Dan ini pula tengok, kalau dia menunding jari kepada kita macam tadi, kenderaan yang digunakan oleh JPJ adalah sebuah kenderaan Fortuner. Tetapi nombor itu apabila diperiksa tidak didaftarkan. Adakah ini salah tak salah? Menteri jawab. Okey, dan baru-baru ini kita tahu bahawa mereka telah melancarkan 2.3 juta tahu duit rakyat Malaysia. 2.3 juta mereka untuk membeli 100 unit kamera yang diletak di atas badan. Dia kata dia akan lancarkan bulan November. Kalau you dah beli, pasal apa nak tunggu sampai bulan November? Bila dah kiamat baru nak letak kamera kah? Sekarang you tepuk dada tanya sendiri, sekarang you kena letak. So banyak soal kita kena tanya. Kita pun tak suka hari-hari nak berita. So kalau ini tak berjaya, pasti kita akan adakan satu gerakan besar-besaran 2.0 lah. Kita bukan gertak, kita bukan ugut. Ini dalam sebuah negara demokrasi yang ada perlembagaan persekutuan. Terbuktinya kita boleh melakukan. Kita tak cakap politik tau. Yang ada kunci-kunci yang nak cakap politik, berontak sana berontak sini, tak ada. Kita cakap demi mencari rezeki, sesuap nasi mereka nak makan. Setiap kali tangkap sita, kalau timbang kurang, dia cakap barang salah, langgar syarat, sita. So tak patutlah itu yang kita katakan. Okey, Samsung macam mana? Adakah mereka pernah ugut Anthony Locke? Sekarang Samsung ialah Anthony Locke Samsung. JPJ saya percaya mengamalkan apa diperkatakan. Saya tak baiklah, saya ada otak, saya tak mau cakap Samsung. JPJ penjawat awam menjalankan tugas. Saya bukan depa tu macam tak ada pakai otak, dia cakap Samsung. Kena tanya diri sendiri, tengok cermin. Hari-hari dia bangun ni, Anthony Mangkuk ni ada tengok cermin kah? Tanya diri sendiri, siapa Samsung? Dia sebelum dia jadi, sekarang satu video yang viral sangat, yang dia digari di bawah itu. Kenapa masa itu dia pergi asut, dia pergi berontak, dia pergi demo? Tanya dia lah, betul tak? Kalau netizen media dapat jumpa dia, tanya apa gambar yang dia digari dibawa oleh dua orang, mendokong macam tu bawa dia, kerana dia buat demo. Bila nak dapatkan sambutan, dia demo. Bila jadi menteri, dia cakap, ini tak betul, itu tak betul. 2.3 juta habis duit rakyat dia beli kamera 100 buah tu. Mana pi?